Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali ke episod seterusnya, episod kedua di dalam satu siri episod khas sambungan daripada episod pertama yang bersama dengan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang bahagia Datuk Seri Abdul Halim bin Aman. Kalau dalam episod pertama, episod yang lepas, beliau telah berkongsi latar belakang, orang kata dia punya background daripada kecil sampailah beliau menyambung pengajian di peringkat universiti. Dan hari ini, dalam episod hari ini, kita akan cuba korek sikit lagi. Kita cuba dapatkan lagi sebanyak mungkin rahsia-rahsia ataupun apa yang tersimpan di dalam diri Ketua Pesuruhjaya kita ni mengenai dalam fasa kerjaya sehinggalah beliau menjawat jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRIM terkini. Jadi terima kasih Datuk Seri kerana sudi hadir untuk rakaman bagi episod kedua podcast Kola Hitam bukan sekadar operasi ni. Terima kasih sama-sama. Kena sudi jemput saya, terima kasih. Kita orang kata nak dapat dua kali masa Tan Sri tu dalam tempoh yang terdekat ni sebenarnya agak orang kata bertuah lah kan. Jadi macam yang saya maklumkan tadi Datuk Sri, dalam episod lepas Datuk Sri dah berkongsi berkenaan dengan kehidupan Datuk Sri daripada kecil, remaja sehingga menyambung pengajian di peringkat tertinggi. Dan kita berhenti tempoh di universiti lah. Tapi sebelum saya nak menyambung ke fasa permulaan kerjaya Datuk Seri dalam perkhidmatan awam khususnya, mungkin kita nak sentuh sedikit di masa-masa Datuk Seri belajar di Universiti Melaya tempoh hari. Tahun berapa Datuk Seri graduate tu? Okay. Terima kasih Syam. Saya memasuki pengajian di Fakulti Undang-Undang pada tahun 1978 dan pengajian undang tu makan masa selama tempoh 4 tahun dan saya graduate pada tahun 1982. Jadi untuk 4 tahun straight tu alhamdulillah, makna kata pengajian saya tu berjalan dengan terus, lancar dan tidak ada apa-apa yang kata orang memudaratkan. Dan saya graduate tahun 1982. Kalau tak silap saya, masa tu ada berlaku sedikit kegawatan ekonomi pada masa itu. Oh, tahun 82. Jadi graduate tu kalau tak silap saya dalam bulan 2 atau bulan 3 bila tamat pengajian sebagai itu. So kita kena tunggu result dan bila terdapat result tu kita apply pekerjaan tu. Dan saya hanya diterima masuk dalam perkhidmatan awam pada Julai 1982. Jadi untuk tempoh 3-4 bulan tu adalah satu tempoh menunggu dan juga apply kerja sana sini lah pada masa itu. Tapi Datuk Seri masih ingat tak momen ataupun detik semasa hari Datuk Seri bergraduasi tersebut, masa majlis convocation tu, family, parents semua ada hadir lah dengan adik-beradik semua. Ya. Masa 1982 tu convocation tu saya belum bekerja, belum memegang apa-apa jawatan, belum masuk perkhidmatan. Dan belum lagi katanya merasakan feel sebagai seorang pegawai kerajaan sebagai itu. Pada masa itu saya tak mempunyai necktie. Saya tidak mempunyai necktie dan juga mungkin agak tak border sangat kan tu. Bila sampai ke kombo tu mengatakan bahawa kita memerlukan pakai uniform, baju dan juga necktie yang lengkap. So terpaksa meminjam necktie orang. Itu momen yang saya masih ingat sampai sekarang. Siapa yang Datuk Seri pinjam? Ingat tak? Kalau tak silap saya ke Jalan Duta. Masa itu mahkamah Kuala Lumpur letaknya di Jalan Duta. Okay. Saya meminjam daripada salah seorang magistrate
necktie di situ tu untuk dikenakan, untuk dipakaikan khusus untuk masa majlis graduasi itu. Graduasi itu. Dan majlis graduasi itu dihadiri oleh ibu dan ayah saya serta juga adik-beradik yang lain. Adik-beradik lain. Ya. Maknanya datang beramai-ramai daripada kampung Alai ke Kuala Lumpur. Naik bas. Semua naik bas. Ya, naik bas. Kita tak punya kenderaan. Naik bas. Dan menghadiri konvo. Dan selepas konvo tu balik semula ke kampung. Maknanya tak ada, orang kata habis majlis convocation tu terus balik. Tak ada celebration, tak ada apa. Terus balik. Datang khusus untuk itu saja. Ya. Itu momen lah. Momen yang orang kata pada saya, walaupun nampak ringkas, dengarnya macam simple, datang konvo, habis dapat scroll balik tu. Balik Tapi saya pasti itulah orang kata detik yang paling orang kata bernilai dalam hidup Datuk Seri kan. Sudah semestinya. Kata itu momen. Ya. Ada momen orang kata kan. Dapat bersama keluarga. Ada bergambar semua. Ada kami bergambar, kami pergi ke kedai gambar. Kami pergi ke kedai gambar, kalau tak silap Jalan Bangsa ke mana ke. Lepas bergambar tu balik lah. Mana bergambar tu dekat kedai gambar lah. Ya, bukan ada kamera semua tak ada. Okey, yalah. Okey. Jadi macam Datuk Seri beritahu, jadi 3 bulan menunggu majlis graduasi dan sebelum menyambung bekerja, mula bertugas. Tapi yang mula bertugas sebagai dalam Perkhidmatan ni memang Datuk Seri mohon lah. Selesai saja belajar, terus memohon. Pasal itulah yang Datuk Seri nak masuk Perkhidmatan Awam kan. Zaman tu walaupun kami dipanggil sebagai beasiswa atau derma siswa. Pada masa itu dipanggil derma siswa. Beasiswa atau derma siswa. Kami masih diperlukan untuk memohon seperti biasa. Okey. Dia tidak ada permohonan online, tidak ada. Kita menggunakan borang. Belikan borang tu dekat pejabat SUK sebagai itu. Ada iklan keluar. So kita mohon macam biasa dan kita apply melalui SPA. Dan dipanggil temu duga dan sebagainya tu, dan begitulah proses dia. Kalau berjaya dipanggillah bekerja. Gitu. Tapi lah bila dah mohon tu dengan keputusan yang baik diterima masuk dalam Perkhidmatan Awam, tarikh Datuk Seri mula melapor diri, tarikhnya dan di mana? Itu kalau Datuk Seri boleh kongsikan. Terima kasih. Saya masih ingat lagi tarikh itu ialah 2 Julai 1982. Dan saya melaporkan diri di pejabat SPA kalau tak silap saya. SPA dekat Jalan Jenderasari. Ya betul. Itu. Dan kami seramai 5 orang atau 6 orang terdiri daripada pegawai kawan-kawan saya jugalah, pegawai perundangan, ditempatkan khusus ataupun dipinjamkan khusus ke JPA pada masa itu, iaitu sebagai pegawai takbir am sementara. PTA sementara. Kami tidak lagi ataupun tidak dimasukkan kepada PTT. PTA sementara. Dan kami ditempatkan di bangunan UMBC iaitu cawangan JPA bahagian tata tertib di Jalan Kampung Atap kata silapnya. Lepas tu tugasan kami ialah untuk melakukan semakan saringan dari segi pentadbiran terhadap borang-borang pengisytiharan harta yang dikemukakan ataupun yang dikendaki diisi oleh pegawai kerajaan pada masa itu. Pertama kali rasanya kerajaan mengenakan ataupun membuat polisi untuk pegawai kerajaan untuk mengisytiharkan harta, dan kami menjadi urustia dari segi pentadbirannya, mengumpulkan borang-borang yang diisytiharkan harta oleh para pegawai kerajaan, dan kami membuat saringan dan juga kami membuat semakan dari segi pentadbirannya itu. Maknanya semakan melalui borang dulu kan, borang declaration yang besar tu kan. Ya. Terpaksa semak satu persatu. Unjuran itu ada dari punya guideline itu ditetapkan oleh pihak JPA. Itulah tugasan kami selama 6 bulan. Jadi maksudnya tugasan pertama Datuk Seri dalam Perkhidmatan Awam ni adalah berkaitan dengan pengisytiharan harta. Benar. Jadi tak hairanlah antara arahan awal Datuk Seri selaku Ketua Berjaya ialah mewajibkan semua warga SPRM, yang ni pegawai SPRM,
untuk mengisytiharkan harta dalam tempoh sebulan. Dia mengulangi sejarah. Mengulang sejarah. Mengulangi sejarah, begitulah Kan, tu. mana signifikan dia tu. Ya, betul. Kenapa arahan tu dia. Tapi lah, of course, benda tu memang satu keperluan pun. Tapi nak jadi ceritanya, itulah antara tugasan pertama Datuk Seri dalam perkhidmatan awam. Berapa lama Datuk Seri kalau buat tugasan, buat saringan, semakan sebut? Kami ditempatkan di sana selama tempoh 6 bulan bagi kami membuat saringan dan kerja-kerja urusan dari segi pentadbiran berkenaan dengan urusan pengsiaran harta itu dalam tempoh tersebut. Jadi berapa bilangannya tu saya lupa dah, tapi memang dah sepenuh masa. Sepanjang masa sebenarnya, because sebab tu seluruh negara di mana JPA adalah merupakan pusat pengumpulan tu, dan juga kami lah manual. Masa tu belum ada komputer lagi semua kan. Jadi everything semua tu secara manual dilakukan satu persatu. Tedious lah kerjanya 6 tu. orang tu lah. 6 orang tu. Tedious, quite tedious kerjanya tu. Jadi dalam 6 bulan lah Datuk Seri ditugaskan untuk membuat semakan tersebut, dan selepas 6 bulan tu Datuk Seri ditempatkan di mana pula? Okey. Selepas tempoh 6 bulan, saya dikembalikan ke Jabatan Peguam Negara. Iaitu saya punya parent, apa kata orang pun. Lepas tu ditempatkan ke Jabatan Peguam Negara, dan di situlah bermulanya karier sebagai pegawai kehakiman dan juga perundangan. Saya ditempatkan semula ke Jabatan Peguam Negara, kalau tak silap saya, penghujung tahun tersebut. Tarikhnya saya lupa. Penghujung tahun tersebut. Dan saya ditempatkan sebagai Peguam Persekutuan di bahagian bagian drafting di Mahkamah Kuala Lumpur. Tidak, di Jabatan Peguam Negara di Jalan Tan Sri di Bank Rakyat tu. Ibu pejabat dulu, Jabatan Peguam Negara dulu di situ. Dekat Bank Rakyat tu itu. Jadi tapi masa tu masih lagi membuat tugas pentadbiran di Jabatan Peguam Negara ke, ataupun dah buat hearing dengar tugas hakiki. Kami di dalam perkhidmatan kehakiman dan perundangan ni dibagi kepada 2. Apabila disaringkan ke bahagian perundangan, maksudnya tu segala urusan perundangan tu, drafting ke, mendakwa ke, menasihat ke, di situlah duduknya. Dipanggil Jabatan Peguam Negara. Dan jika kita disalurkan kepada bidang kehakiman, maka kita akan masuk pada bahagian magistrate atau pendaftar mahkamah. Itu dia bidang 2 cabang tu. 2 cabang. 2 cabang tu. Jadi yang pertamanya tu, bila saya kembali ke Jabatan Peguam Negara, saya diletakkan ataupun ditempatkan ke bahagian drafting tu lah di Jabatan Peguam Negara selama tempoh tak lama juga, 6 bulan saja. 6 bulan juga. 6 bulan juga. 6 bulan. Lepas tu saya dipindahkan ke salah satu daerah di Johor sebagai magistrate di sana. Itu dah masuk kehakiman. Masuk kehakiman pula. Maknanya daripada Jabatan Peguam Negara tersebut melaksanakan tugas drafting tu, selepas 6 bulan Datuk Seri barulah bermula perjalanan sebagai seorang magistrate. Saya di bawah Jabatan Kehakiman Negara. Ya. Sebagai seorang magistrate di Johor. Ya, betul. Di Johor. Di daerah Keluang. Di Keluang. Ya, daerah Keluang Johor. Keluang ni dia mesti ada something special di Keluang tu. Ya. Kan? Mesti ada sesuatu yang istimewa di Keluang yang di dalam hidup Tan Sri itulah. Permulaan hidup. Kamu macam boleh baca saja. Kan? Tapi memang masa tu di Keluang tu memang Datuk Seri mohon ke, ataupun memang ditempatkan terus? Dalam perkhidmatan kita tidak ada istilah mohon. Terutamanya sebagai seorang pegawai yang baru, maka kita akan ditempatkan di mana-mana sahaja. Mana yang diarahkan. Terutamanya kita bujang, dan terutamanya kita baru masuk perkhidmatan, tak ada pilihan. So mana tempat diarahkan, mana tempat ditempatkan, maka kita kena akur dan pergilah. Macam saya, baru 6 bulan perkhidmatan. Jadi ditransferkan, ditempatkan di Keluang Johor sebagai magistrate di sana. Saya tak kenal siapa pun di sana. Tak ada tempat tu asing di sana, saudara mara pun tak ada, dan kena pindah di sana, membawa diri contohnya tu untuk melakukan tugas. Dan perlu diingat juga pada masa itu tidak ada latihan khusus disediakan ataupun diadakan untuk pegawai-pegawai muda ni. Tidak ada. Jadi apabila diminta melaporkan diri ke satu tempat untuk melakukan tugas, makanya dianggapkan kamu belajar kat situ lah. Dipindahkan di situ, kamu akan belajar di situ dan bekerja di situ.
cara bagaimana nak mempelajari itu terpulang masing-masing caranya. Maknanya Datuk Seri mula berkhidmat sebagai magistrate ni memang sepenuhnya berdasarkan ilmu yang Datuk Seri belajar di universiti dan juga sedikit pengalaman di Jabatan Peguam Negara dan di PTA tersebut, dan terus melaksanakan tugas sebagai seorang magistrate. Ya, saya. Mana belajar sambil bekerja lah. Saya masih ingat lagi diarahkan berpindah ke Keluang sebagai magistrate. Berbekalkan apa saya tak tahu. Saya pergi ke sana. Kalau katakan pengalaman, sangat sedikit pengalamannya, baru 6 bulan. Dan di Jabatan Peguam Negara, different daripada mahkamah. Jadi bila ke sana tu, saya semata-mata belajar melalui orang-orang saya yang berada di situ. Orang-orang yang berkhidmat lama di mahkamah tu. Antaranya Sisi dan juga jurubahasa yang berada di situ. Mereka lah menjadi guru saya. Jadi kita kena pegang istilah, kita jangan malu bertanya. Kita jangan malu bertanya, tetapi bukanlah macam untuk menunjukkan cara kita bekerja macam mana. Kita nakkan laluan tu. Kita nakkan aturan kerja tu macam mana. Panduan tu. Jadi dengan adanya panduan pada mereka tu, memudahkan kita melakukan kerja. Dalam tempoh 2 minggu, benda tu kita buat hari-hari. Alhamdulillah. Jadi macam rutin bagi kita. Mudah saya jalan. Mudah saya kerjanya. Gitu. Tapi kena ada minat lah. Mustahak minat. Ya, yang penting minat tu. Minat, minat dan tekad kita untuk belajar sesuatu benda yang baru. Ya, saya. Tapi ya sebagai magistrate ni banyaknya orang kata kes-kes yang dikendalikan tu macam kes trafik. Ya, dia. Mendengar permohonan reman macam tu lah kata Seri kan. Dia ada bidang kuasa dia. Bidang kuasa mahkamah magistrate ni maknanya kalau dari segi hukuman penjaranya, dia boleh menjatuhkan hukuman penjara tidak lebih daripada tempoh 7 tahun. Jadi kes-kes mana 7 tahun ke bawah tu itu bidang kuasa mahkamah magistrate lah. Kalau dulu civilnya ada certain amount tuntutan tu, dekat situlah perginya mahkamah magistrate. Jadi mahkamah magistrate ni ada satu mahkamah yang agak sibuk lah dengan kes-kes pelbagai. Ketika itu di Mahkamah Magistrate Keluang agak boleh dikatakan sibuk lah Seri. Memang sibuk sebab dia menjaga 2 daerah. Daerah Keluang dan juga daerah Mersing. Dan magistratenya seorang tu. Saya saja masa itu. Jadi maknanya di samping menjaga Keluang, saya juga menjaga Mersing. Mersing dalam 1 bulan saya kena pergi 2 kali cover di sana untuk jadi magistrate lita di sana. Jadi penuh lah, makna kata tugasan tu memang sentiasa sibuk. Sibuk ya. Tapi dalam tempoh tu, dalam kesibukan bertugas tu, adalah bila dah duduk Keluang tu, dengan Melaka tu, tak berapa jauh, kerap lah balik kampung. Kerap sangat. Kerap sangat. Macam mana saya praktikkan dulu di Kuala Lumpur masa saya belajar, begitulah juga di Keluang. Ujung minggu, memang ke kampung saya. Ujung minggu, kampung. Tapi masa tu masih lagi ada dah mula ada transport ke ataupun masih naik bas ke macam mana? Awalannya naik bas. Lama-kelamaan tu makna kata eloklah belajar sendiri kereta dan bawa kereta sendiri. Lepas tempoh berapa bulan tu dah boleh confident, boleh drive sendiri lah. Boleh drive sendiri lah. Okey. Maknanya dah tak ada lagi nak menunggu bas kan, berpanas nak 2-3 kali naik bas kan. Tapi bila semangat tu kuat, penat pun tak rasa. Benda yang kita panas pun tak rasa juga. Benda yang kita seronok nak buat kan. Berapa lama Datuk Seri sebagai magistrate di Keluang? Saya sebagai magistrate di Keluang selama tempoh 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Dan di situ juga lah saya bertemu jodoh. 2 tahun setengah tu ya? Ya, saya dalam tempoh 2 tahun setengah tu. Di penghujung-penghujungnya bertemu jodoh di situ. Wah, itu mungkin kalau Datuk Seri tak keberatan boleh kongsikan macam mana ya berpuluh tahun, berbelas tahun belajar kat KL 4 tahun lebih tak ada jumpa, tak ada, orang kata tidak ada lah nak pasangan tapi tiba-tiba 2 tahun setengah di Keluang tak ada girlfriend lah kata. Tiba-tiba boleh dapat girlfriend dekat Keluang. Tu saya cakap mana tekaan saya betul lah, Keluang tu sesuatu yang tempat yang istimewa, nostalgic Ada satu hari tu, satu ketika tu jurubahasa memberitahu saya, kata dia ada satu kerani daripada pejabat tanah nak datang jumpa dengan tuan, nak minta tanda tangan sijil kerana adiknya nak ke luar negara untuk tanda tangan salinan diakui sah. Saya kata okey, panggillah, masuklah.
So masuklah. Itu semua kata orang jodoh tangan Tuhan ya. Cinta pandang pertama. Betul. Cinta pandang pertama. Dan kerani itu masuk, jurubahasa masuk, bawakan dokumen, tanda tangan sebagainya tu, dah sudah semua tu. Hati saya ni macam berdetak ataupun berdegup dan juga berketik hati saya ni. Adakah ini jodoh aku? Oh. Tiba-tiba, adakah ini jodoh aku? Daripada situlah saya mula merisik-risik, tanya-tanya khabar daripada jurubahasa, melalui sisi saya, dan berkenalan masa tu. Maknanya dalam cerita ni, jurubahasa tu adalah orang yang memainkan peranan penting dalam orang kata perkenalan, mempertemukan. Jadi matchmaker kan. Dia lebih kepada sisi saya sebenarnya. Sisi saya, ketua kerani saya. Itulah orang pentadbiran yang memulakan itu, memperkenalkan dan seterusnya menemukan saya jodoh. Okey. Dan ya, benda tu dipermudahkan. Niat baik, dan alhamdulillah pula orang kata wife Datuk Seri masa tu, masa tu dia kerani di Pejabat Tanah tu. Memang dilorongkan untuk bertemu dengan Datuk Seri. Betul, secara kebetulan. Dan alhamdulillah betul. Cinta berbalas lah. Kan? Tapi berapa lama Datuk Seri berteman, berkawan, berkenalan tu? Sebelum tak lama. Oh, tak lama. 2 bulan saja. 2 bulan? 2 bulan saja. Dalam tempoh 2 bulan tu berkenal apa semua tu dan berkawan, tak adalah kerap sangatnya tu. Terus berjodoh. Beliau memang orang Keluang? Memang orang Keluang. Keluarga dia di sana. Dan the only daughter in the family. Dan itulah isteri saya sampai sekarang. Dah 41 tahun. Maknanya, alhamdulillah. Berkenalan dan berkawan 2 bulan. Dan terus orang kata mengikat janji dan terus kahwin. Tak ada bertunang lah. Bertunang. Rasanya serentak sekali rasanya. Sekali jalan lah. Lupa dah. Mungkin sekali jalan tu serentak. Tapi maksudnya mana saya ni bercinta lepas kahwin lah. Agak gitulah kot. Ataupun mungkin bercinta sekejap sebelum kahwin, lepas tu panjang sebelum kahwin. Mungkin agak begitulah. Tapi yang penting selepas 41 tahun tu keserasian tu. Kan, keserasian antara Datuk Seri dengan Datin Seri. Alhamdulillah sampai sekarang lah. Yalah. Kan. Tapi dia yang tadi Datuk Seri yang cerita, dia minta untuk sign salinan tu untuk menyambung pelajaran. Oh ya. Kebetulan adik dia, mana adik ipar saya lah, nak melanjutkan pelajaran ke Amerika pada masa itu, bawa program MARA, ada program MARA tu. Jadi memerlukan beberapa dokumen tu perlu ditandatangani untuk mengesahkan salinan sah. Jadi memang itu kebetulannya tu, jumpanya saya juga pada pagi itu, dan juga urusan dilakukan pada pagi itu, pada masa itu, dan berterusan ikatan dua keluarga tu menjadi akad. Gitu. Yang kedua-dua pihak keluarga bersetuju dengan tu kan. Bila saya nyatakan hasrat saya nak kahwin pada arwah mak saya, dia peranjat dia. Oh, dia peranjat dia? Kau nak kahwin tu dah. Ingat lupa dah tu. Girlfriend pun tak pernah ada, tiba-tiba nak kahwin. Kan. Tapi yelah, of course sebagai ibu bapa pasti sukalah. Sudah pasti. Kan, dia akan menyokong. Ya, sudah pastilah. Nak dia terjagalah kan ya. Jadi maknanya Datuk Seri, kalau boleh kita tahu, Datuk Seri berkahwin tu tahun 85. Saya berpindah ke Keluang 83. Jadi penghujung 85 itulah. 85. Selepas perkahwinan kekal tinggal di Keluang lah. Tidak, saya berpindah tempat kerja ke Melaka. Ke Melaka. Balik kampung. Bukan permintaan, secara kebetulan. Saya naik pangkat masa itu. Tempat pangkat saya itu ialah di Melaka sebagai pendaftar kanan di situ. So saya berada di Melaka selama tempoh 2 tahun juga. Maknanya Datuk Seri elok orang kata rezeki kahwin tu, terus dapat berpindah ke Melaka, dinaikkan pangkat lah. Ya, saya. Kan, sebagaimana hadiah perkahwinan tu dapat dinaikkan pangkat, berpindah ke Melaka. Ya. Membawa isteri, tinggalkan Keluang tu. Duduk di Melaka sebagai pendaftar kanan. Ya, 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih sikit di Melaka.
Dan bermula dari situ, Syam, saya berkhidmat sebagai pegawai kehakiman dan perundangan selama tempoh 23 tahun. 23 tahun. Selama tempoh 23 tahun tu, pelbagai jawatan saya telah diamanahkan untuk memegangnya. Antaranya, selain pada magistrate tadi tu, ialah pendaftar mahkamah. Juga sebagai hakim mahkamah session di beberapa buah tempat, sebagai peguam K6 Persekutuan, sebagai timbalan pendakwa raya, sebagai penasihat undang-undang negeri, dan juga sebagai ketua pengarah Jabatan Insolvensi pada masa itu. Lepas tu barulah saya dinaikkan pangkat sebagai Juri Kehakiman. Datuk Seri bertugas sebagai penasihat undang-undang negeri mana Datuk Seri? Saya berkhidmat sebagai penasihat undang-undang negeri di negeri Pahang Darul Makmur selama 5 tahun setengah di sana. 5 tahun setengah. Sebab ialah setahu kita memang jawatan sebagai penasihat undang-undang negeri ini adalah satu jawatan antara jawatan utama di dalam pentadbiran kerajaan negeri. Benar. Kan sebagai menasihati kerajaan, menasihati pelbagai pihak dalam membuat keputusan-keputusan terutama yang melibatkan perundangan. Ya, betul. Jadi selepas tu Datuk Seri pun ada orang kata bertugas. Lokasi Datuk Seri bertugas, kalau Datuk Seri boleh kongsikan kepada kami, lokasi Datuk Seri bertugas yang paling lama Datuk Seri duduk. Baik. Saya dah berkhidmat selama tempoh 23 tahun sebagai pegawai. 23 tahun sebagai pegawai. Dan dalam tempoh 23 tahun sebagai pegawai itu, banyak tempat lah saya dipindahkan. Memang itu norma dalam kehidupan sebagai seorang pegawai kehakiman dan perundangan. Kebiasaannya akan satu tempat tu 2 tahun setengah, 3 tahun. Yang paling lama sekali itu di Pahang lah 5 tahun setengah sebagai penasihat undang-undang. Di situlah. Jadi Sabah saya pernah berkhidmat 2 tempat, Tawau dan Sandakan. Johor 3 tempat saya pernah berkhidmat, Johor Bahru, Keluang dan juga Muar. Melaka, Pulau Pinang 2 kali, Selangor 2 kali juga, dan Kuala Lumpur lah. Jadi negeri yang saya tak pernah berkhidmat tu ialah di Terengganu, Kelantan dan Belah Utara. Belah Utara. Ya. Jadi perkhidmatan Datuk Seri sebagai pegawai kehakiman ni ataupun campur pelbagai tadilah. Ya. Kan sebagai seorang hakim ni sehinggalah Datuk Seri menamatkan perkhidmatan Datuk Seri dalam perkhidmatan kehakiman ni, pengetahuan awam ni, pada usia 65. Sebagai hakim Mahkamah Tinggi, umur besarnya ialah 66 tahun. 66 tahun, ya. Sebagai pegawai biasalah. Di yang inilah Mahkamah Tinggi Shah Alam. Di Shah Alam, ya, saya. Alam. Okey. Jadi mungkin ialah kita ni jarang orang kata bukan selalu dapat berborak dengan seorang bekas hakim yang berpengalaman macam ni. Mungkin Datuk Seri boleh kongsikan sedikit lah Datuk Seri dalam pengalaman Datuk Seri perjalanan karier sebagai seorang hakim ni, tak kira dari peringkat rendah, setengah ataupun tinggi. Kalau kita lihat ada Datuk Seri keputusan yang Datuk Seri buat tu, kita lihat orang kata satu keputusan yang dilihat berani, kan? Sebagai contoh Datuk Seri, kalau Datuk Seri mungkin boleh ingat, dalam satu kes yang Datuk Seri bicarakan tu ke atas seorang penceramah bebas, yang mana Datuk Seri menolak rayuan beliau, kan? Dan in fact Datuk Seri kalau tak salah menambah lagi hukuman tu. Jadi itu salah satu contoh kes yang kita lihat keputusan Datuk Seri ambil itu agak orang kata tegas dan juga satu tindakan yang beranilah, bold. Apa dalam Datuk Seri membuat keputusan pertimbangan tu, apa antara kriteria ataupun faktor indikator yang Datuk Seri guna pakai? Baik. Saya ingat kes yang dimasukkan oleh Syam tadi itu ialah satu kes rayuan daripada seorang pendakwa bebas. Nama Wan Ji, kalau tak silap saya. Kes tu berasal ataupun dia dituduh di Mahkamah Session
dan di Mahkamah Session beliau didapati bersalah dan dikenakan hukuman 9 bulan penjara. Dan dia tak berpuas hati, telah merayu ke Mahkamah Tinggi masa itu di Shah Alam, dan kebetulan kes tu datang di hadapan saya, ya. Dia dituduh di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan, ya. Dia melalui satu artikel yang dikeluarkan dalam Facebook beliau yang mana telah mengeluarkan kata-kata yang mana dianggap ataupun diistilahkan sebagai hasutan terhadap Duli Amang Sultan Selangor, ya. Dan kes tu mana kata dibicarakan sebagai hakim bicaranya di Mahkamah Session dan di depan saya dari segi rayuan. Baik, dipendekkan cerita, dalam proses rayuan tu saya mendapati bahawa rayuan beliau tu tidak mengandungi merit dan saya telah menolak rayuan daripada beliau dan memandangkan pihak TPR mempunyai rayuan silang terhadap hukuman kerana tidak puas hati tempoh 9 bulan tu minta ditambahkan lagi hukumannya tu, dan saya telah membenarkan rayuan daripada pihak TPR daripada 9 bulan naikkan kepada 12 bulan atau setahun. Jadi prinsip nak ditekankan di situ ialah berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan oleh beliau tu, ya, iaitu merupakan satu kesalahan di bawah Akta Hasutan, ya. Walaupun telah dibicarakan melalui pembelaan dan sebagainya tu, maka mahkamah berdasarkan kepada fakta dan undang-undang serta bukti mana kata pihak mahkamah memutuskan bahawa kesalahan itu adalah merupakan satu kesalahan yang tepatlah, mana kata tidak mempunyai kesalahan yang tidak berasas. Jadi saya memandang serius terhadap perkara itu, ya, iaitu kata-kata yang dituturkan tu ataupun kata-kata yang diistilahkan di dalam catatan ataupun pautan Facebook tu adalah merupakan satu kata-kata yang tidak mengandungi suatu penghormatan kepada satu institusi, iaitu dalam sistem kerajaan kita, institusi raja ni adalah merupakan sebahagian daripada kerajaan, ya, istilahnya. Jadi saya merasakan bahawa perlulah ada suatu hukuman supaya menampakkan benar-benar yang kesalahan itu adalah merupakan satu kesalahan yang serius dan tidak boleh dipandang ringan, dan juga di samping nak memberikan isyarat kepada masyarakat bahawa perkara-perkara begini perlulah dititik beratkan dan jangan diambil sambil lewa ataupun dipandang enteng. Dan di atas sebab itu makanya saya telah menambahkan hukuman tadi tu ke 12 bulan ataupun 1 tahun penjara, ya. Jadi di atas asas bahawa kalau kita lihat kepada prinsip rukun negara kita, prinsip kedua ditekankan ialah kepada kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi apa maksud kesetiaan kepada raja dan negara tu? Raja ni ialah merupakan payung kepada kita. Tidak kira apa bangsa. Payung pada kita maksudnya tu sebagai ketua agama di negeri-negeri itu, mana raja-raja ni adalah sebagai satu institusi yang perlu kita pertahankan, iaitu sebagai lambang payung masyarakat. Jadi apabila satu payung tu kalau kita memandang ringan ataupun kita nak contengkan sebagainya tu adalah merupakan satu tindakan yang tidak begitu baik, dan dia menjurus pula kepada prinsip kelima rukun negara, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Begitulah cara itu. Jadi walaupun dari segi perlembagaan kita diberikan semua kebebasan bercakap, kebebasan berhimpun, kebebasan untuk menyuarakan pendapat sebagainya tu, tapi setiap kebebasan tu dia ada had dia. Dia ada limitation. Jadi kalau lebih daripada itu, makna kata kalau dibenarkan juga maka akan jadi kios lah atau huru-hara, merosakkan masyarakat dan tidak boleh dibendung. Jadi atas sebab itulah kita nak kembalikan balik kepada asas rukun negara tadi itu untuk contohnya masyarakat secara keseluruhannya menyedari bahawa kita ni dalam ruang lingkup hidup kita ni ada kita punya peraturan batasan dia tu. Kita kena akur lah. Jadi dalam career Datuk Seri kan, sebagai seorang hakim dan pegawai perkhidmatan awam, ada tak mana-mana individu ataupun tokoh yang sering menjadi rujukan Datuk Seri, yang orang kata yang membentuk peribadi, membentuk pemikiran dan membentuk cara berfikir Datuk Seri sepanjang perkhidmatan Datuk Seri itu? Ada? Yalah. Kalau nak katakan idola, kalau nak katakan idola dia dalam kehidupan saya di segi perkhidmatan ni,
Saya tidak mempunyai idola tertentu. Saya berpegang pada prinsip saya. Saya berpegang pada prinsip saya dari segi penghormatan, kita perlulah jujur, amanah, telus dan juga berdedikasi. Itu saya pegang pada prinsip tu. Jadi kalau katakan idola tu, saya tidak mempunyai tak ada spesifik idola yang ni lah. Tapi yang kata yang kalau kata ada yang selalu menjadi rujukan, contoh. Kalau ni lah yang kalau rujukan kalau dari segi kehidupan, ibu bapa lah. Ibu bapa saya. Dari segi perkhidmatan, sendiri-sendirilah. Belajar sendiri, prinsip jati diri dia saya jati diri sendiri. Okey, jadi itulah orang kata tempoh perkhidmatan Datuk Seri yang panjang tu, sehinggalah Datuk Seri menamatkan perkhidmatan kehakiman Datuk Seri pada usia 66 tahun. 66 tahun tahun 2023. Yes. Ngam-ngam lepas COVID. Betul. Kan? Masa tempoh COVID tu masih lagi berjalan. Masih kan, on and off. Kan? Saya ni memang minat bekerja. Jadi zaman COVID dulu tu pun, walaupun dikatakan tutup jabat, saya on and off ke mahkamah juga, ke pejabat juga. Saya nakkan feel kerja tu. Betul. Nak kena ada. Begitu. Paling tidak pun separuh hari melakukan kerja-kerja pentadbiran, walaupun mahkamah kita tak buka, contoh. Maknanya Datuk Seri ni bukan fan untuk BDR lah. Work from home tak ada. Tidak. Kalau work from home bagi saya tu tak berapa nak jadi lah. Maknanya orang kata, yalah, walaupun sekarang ni kan musim-musim orang menggalakkan bekerja dari rumah, work from home. Betul. Tapi yalah, sebagai sebuah agensi penguatkuasa, memang tugas kita 24 jam. 24 jam, betul. Kan? Jadi macam kita baliklah, kata selepas tempoh persaraan, kan, yalah, memang payah. Orang kata sukar lah. Dah berpuluh tahun kan. Hampir 41 tahun. Ya, 41 tahun. Berkhidmat tu, tiba-tiba kita kena stop. Kena menamatkan minat kita tu. Macam Datuk Seri kata dia hari cuti pun datang kan. Jadi selepas bersara tu, apa aktiviti Datuk Seri kan? Apa yang Datuk Seri lakukan? Adakah pergi holiday ke, ataupun ada buat aktiviti berniaga ke, bercucuk tanam ke, ataupun apa-apa? Okey. Dia bila orang bekerja ni, tengah bekerja ni, dia aiming untuk bersara. Seronok je kalau orang bersara. Seronok, masa ruang, masa tak ada siapa mengawal kita sebagainya tu. Itu rasanya adalah merupakan satu perasaan bagi mereka yang sedang bekerja. Tapi apabila masuk saja umur persaraan, akan menjadi suatu cultural shock. Terutama bagi mereka yang mana kehidupan dia adalah rumah, pejabat rumah. Begitu. Dia tidak ada lain daripada tempat, contoh. Jadi akan merupakan satu cultural shock. Jadi begitulah juga kepada saya lah. Bila kata masuk je persaraan tu 2023 tu, adalahkah merupakan satu cultural shock bagi saya. Mungkin agaknya pada peringkat awalan tu seronok lah. Maknanya boleh bangun lambat, aktiviti tu tak ada apa benda yang mengekang, santai, tak ada orang cari, kerja sendiri, contoh kan. Lama-kelamaan timbul satu sifat macam kebosanan pula. Sebab dah biasa mentelaah fail, dah biasa mendengar bicara kes, dah biasa kata orang pun ada saja kerja-kerja di pejabat nak dilakukan. Jadi saya penuhkan masa yang terluang tu ataupun masa yang selepas bersara tu melalui aktiviti bercucuk tanam. Bercucuk tanam di kawasan rumah saja. Di belakang rumah tu kebetulan ada sedikit atau orang pun tanah tu. Jadi kat situlah adalah sikit-sikit pokok-pokok saya tanam kat situ. Contohnya pokok pisang, pokok mangga, buah-buahan sedikit lah. Durian tak ada. Kalau durian boleh panggil Syam datang. Jadi untuk penuhkan masa dan juga untuk sihatkan tubuh badan. Di samping itu pagi-pagi pergi hantar cucu sekolah. Petang ambil cucu balik sekolah. Itulah saya lakukannya. Siram pokok. Kalau isteri suka kedai kan ke kedai lah ibaratnya kan. Adalah pergi
orang kata yalah, kalau istilahnya lepak mamak minum teh tarik. Ada juga begitu. Itu ada juga sama dengan kawan, kadang dengan apa nama tu. Jadi tu masa tempoh 3 tahun tu, itulah aktiviti yang dipenuhkan tu. Di samping apa yang riadah biasa tu lah. Kalau petang ke malam ke surau lah, biasalah tu. Datuk Seri tak ada pula berminat untuk berkecimpung macam tu. Kadang-kadang kita lihat ada bekas-bekas hakim ni selepas habis perkhidmatan berkecimpung dalam dunia sebagai peguam dan kan penasihat undang-undang lain ke apa, yang corporate kan. Datuk Seri tak ada tawaran ataupun berminat ke arah tu. Ada sahabat-sahabat panggil. Ada sahabat-sahabat ajak join dengan company dia sebagai peguam. Tapi minat saya tidak ke arah itu. Minat ke arah keguaman ni tak ada. Tidak dalam diri saya. Ada juga kawan-kawan yang ajak untuk pergi lecture pada universiti sebagainya tu. Saya kata saya letih nak buat research. Malas nak buat research. Kalau jadi lecturer kan kena buat research, kena buat paperwork sebagai, malas nak buat research. Begitu yang itu. Jadi dalam tempoh 3 tahun tu, itu saja aktiviti yang saya lakukan bagi memenuhkan masa dan juga ruang. Kadang-kadang sekali-sekala tu adalah pergi melancong keluar negeri tu, dekat-dekat je lah. Itu je lah dipenuhkan masanya. Yang penting ada peneman tu. Ya, betul. Jalan seorang bahaya. Ada yang penting peneman tu, banyak pancaroba. Pelengkap aktiviti harian gitu kan. Ya, betul. Jadi itulah cakap, selepas dah seronok, orang kata bangun pagi, lepas subuh tu ke surau ke apa, hantar cucu ke sekolah, petang ambil cucu, cucuk tanam, pergi lepak mamak minum. Tiba-tiba je Datuk Seri mendapat panggilan ataupun seruan untuk kembali bertugas kan, dan tawarannya pada masa itu adalah bukan calang-calang punya jawatan atau kan, kedudukan selaku seorang peneraju, pemimpin di agensi penguatkuasa anti rasuah tunggal, yang tunggal di negara kita, iaitu SPRM lah, dengan jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya. Bagaimana, apa respon atau reaksi Datuk Seri semasa pertama kali menerima tawaran tersebut, ataupun sebelum tu dah ada orang hin-hin ke, ataupun macam mana? Itu yang sebenarnya tertanya-tanya, sebab saya pasti ramai yang tidak pernah menjangkakan sosok yang akan menggantikan posisi sebagai Ketua Jaya ini adalah seorang bekas hakim, iaitu Datuk Seri. Itu macam mana Datuk Seri? Okey. Jawatan ni sebenarnya tak pernah termimpi oleh saya. Tak pernah termimpi saya. Kalau nak kata mohon tu jauh sekali. Contohnya ini bukan jawatan yang boleh dimohon-mohon. Saya menerima panggilan ada satu ketika tu berkenaan dengan saya dilantik ke jawatan ni. Sewaktu tu saya berada di Yogyakarta. Jogja. Ya. Masa tu saya bercuti. Memang perancangan cuti tu dah lama dah bersama isteri lah. Itu kali kedua saya ke Yogyakarta tu. Kali pertama tu 15 tahun yang lepas. Jadi kali kedua tu kebetulan pada hari itu saya sampai di Yogyakarta pukul petang, dalam waktu malam. Dalam pukul berapa? Pukul 8 saya terima call. Tu cakap apa ya. Saya terima call mengatakan bahawa saya dilantik ke jawatan tu. Saya tergamam. Dilantik ataupun ditawarkan dulu? Dilantik. Dilantik terus? Ya, saya. Tanpa ada negosiasi, terus orang kata terus dilantik sebagai... Diberitahu saya dilantik. Dilantik, okey. Jadi saya tergamam, terperanjat dan menanyakan balik, iya ke? Kalau istilah bahasa Inggerisnya, why me? Dalam bahasa Inggerisnya lah ya. Why me? Is it me? Contoh. Jadi selepas bertenang, jadi saya kata, baiklah, saya kata, kalau itu diamanahkan pada saya, kalau itu yang diberitahu pada saya untuk memikul satu tanggungjawab dan juga amanah, saya reda. Sedia. Dan bersedia untuk memikulnya.
kalau itu diberi kepercayaan pada saya, insya-Allah saya kata saya akan cuba laksanakannya sedaya mungkin saya. Maknanya diberitahu begitu, saya pun lantas menerimanya. Datuk Seri Tidak pernah memikir apa-apa pun sebelum. Tak adalah orang kata bagi tempoh 2-3 hari untuk saya fikir bincang dengan orang rumah dulu ke, dengan family. Tidak. Tidak. Sebab yang diberitahu kepada saya itu ialah saya dilantik. Saya tidak diberitahu saya ditawarkan. Kalau istilah ditawarkan tu mungkin pilihan pada saya. Bila saya dilantik itu, maknanya kata itulah dia. Macam baton pada saya itu. Keputusan. Jadi saya pun menerimalah. Dan sebagai seorang pekan hakim, saya pun menerimalah apa yang telah diputuskan itu. Itu dia istilah dia. Jadi bagaimana pula reaksi daripada orang rumah Datin Seri apabila dah 3 tahun, yelah beliau dah 3 tahun ada dapat kehidupan bersama sepanjang hari dengan Datuk Seri di rumah, bercucuk tanam, pergi minum teh tarik, tiba-tiba suami saya kena hijack balik. Orang kata hijack tempat baik tak apa. Maknanya terpaksa berkhidmat semula, bertugas. Apa reaksi beliau? Well, isteri saya ini sentiasa cool. Dia adalah penasihat kepada saya dan juga pemberi semangat kepada saya. Jadi dia nasihatkan saya, apabila orang dah lantik itu, maknanya mereka tu ada kepercayaan kepada kamu. Mereka ni ada kepercayaan pada kita. Maka kita kena shoulder lah responsibility itu. Bila kita ditawarkan tu, maknanya kata bukan jawatan kita minta, bukan jawatan kita mohon. Lainlah jawatan tu kita mohon, kita kejar, kita minta, itu berbeza. Kan? Itu pun tak digalakkan di agama kan. Ini jawatan ditawarkan ataupun jawatan dilantikkan pada kita, maka terimalah. Dengan penuh tanggungjawab dan juga laksanakan dengan semampu yang mungkin. Itu dia. Dan dia menasihatkan bahawa terima dan cubalah. Dia akan memberikan sokongan padu. Jadi itulah orang kata selepas saja Datuk Seri dilantik, bukan ditawarkan, dilantik, dan pada tanggal 15 Mei 13 Mei terima kasih. Pada tanggal 13 Mei 2026 adalah merupakan hari pertama Datuk Seri melangkah ke bangunan SPRM Putrajaya ni dengan satu kata tekad dan juga visi Datuk Seri sendirilah kan. Jadi satu dunia baru kan Datuk Seri kata sepanjang perkhidmatan, sepanjang hidup, separuh kehidupan Datuk Seri itu habis dengan bidang kehakiman, perundangan kan. Dan sekarang terpaksa menggalas tugas sebagai ketua sebuah agensi penguatkuasaan, yang mana walaupun ada lebih kurang dia punya tu melibatkan undang-undang, akta, tapi dia lebih bersifat orang kata perlu ada perancangan strategik yang mengenai operasi kan, pencegahannya dan sebagainya. Bagaimana Datuk Seri nak membawa SPRM ni untuk ke arah yang lebih cemerlang, yang lebih gemilang kan pada masa akan datang? Apa orang kata indikator yang Datuk Seri boleh kongsikan kepada kami untuk ke arah tu? Saya datang dari luar. Perspektif saya, latar belakang saya ialah mahkamah. Saya akui. 3/4 daripada kehidupan saya di dalam karier adalah lebih kepada bidang kuasa undang-undang dan juga mahkamah. Dan saya dilantik ke jawatan ini merupakan seperti apa yang Hisham cakap tadi itu, adalah merupakan satu perspektif yang jauh berbeza. Walaupun hakikatnya adalah berlandaskan kepada paksi undang-undang. Tak boleh lagi pada itu. Dan insya-Allah berdasarkan berpandukan kepada pengalaman yang saya ada yang sedikit ni, tempoh masa walaupun kita kata 41 tahun berkhidmat sebagai pegawai awam dan juga sebagai hakim, saya akan cuba membawa SPRM ini ke satu tahap yang cemerlang dan gemilang. Itu etikat saya. Cara bagaimana itu ialah pertama melalui satu padu daripada pegawai dan kaki tangan SPRM kepada apa yang akan bakal saya usahakan. Saya melihat bahawa komuniti
ataupun warga SPRM, walau apa peringkat sekalipun, adalah begitu komited tentang kerja. Mereka rajin. Mereka kerja tanpa kira waktu, tanpa kira apa kata imbuhan dan sebagainya. Mereka bersemangat bekerja, dan mutu kerja yang dihasilkan oleh para pegawai dan juga bangkitan SPRM, terutama pegawai, adalah satu mutu kerja yang taraf dunia. Itu pada pandangan mata saya. Setelah tempoh 2 bulan lebih saya berada di sini, saya mendapati bahawa contohnya mutu penyiasatan yang dilakukan oleh para pegawai di sini adalah satu mutu kerja yang amat tinggi, setanding dengan agensi-agensi penguatkuasa taraf dunia yang lain. Nyatakan apa yang tidak ada kat kita sini. Semua ada belaka. Teknologinya, kepakarannya, teknikalnya, sasiahnya, apa saja. Semua dimiliki oleh pegawai kita di sini. Walaupun kita satu agensi yang tidak begitu besar, kaki tangan kita keseluruhannya dalam 3,000 lebih, meliputi untuk seluruh negara, berbanding dengan jabatan-jabatan yang lain berbelas ribu sebagai itu. Tapi kita punya tugas di sini dan juga dengan strength kita ada di sini, kita sentiasa dipandang tinggi. Walaupun ada segelintir pihak memandang berbeza, tapi kita tetapkan hakikat kita, kita pertahankan profesionalisme, kita pertahankan ketulusan kita, dan juga kita pertahankan integriti kita. Itu sesuatu yang saya boleh katakan tabiklah kepada para pegawai SPRM pada hari ini. Maknanya mungkin sebelum Datuk Seri memasuki SPRM ni, mungkin ada yang Datuk Seri masih kurang jelas ataupun ada andaian tertentu terhadap SPRM. Tapi selepas Datuk Seri ialah hampir 2 bulan ni, seperti mana Datuk Seri sebutkan tadi lah, barulah, maknanya orang kata tak kenal maka tak cinta. Ya, betul. Kan? Tak kenal maka tak cinta. Jadi itulah sebenarnya yang sering sebuah agensi seperti SPRM ni hadapi, iaitu persepsi, betul. Persepsi, andaian, telahan yang kalau yang positif tu alhamdulillah, kan, kita tak nafikan ada yang positif, sokongan kepada SPRM, kan, dan juga agensi penguatkuasa yang lain. Tetapi kita pun tak boleh lari daripada andaian atau persepsi ataupun telahan-telahan yang berbau negatif, yang prasangka terhadap SPRM. Dan itu saya boleh katakan SPRM ni merupakan satu agensi yang sering dilanda kontroversi lah, ataupun dilanda krisis, terutama melibatkan tindakan kita dalam siasatan dan lain-lain. Apa saja yang berlaku kat Malaysia ni, dekat dalam negara ni, pasti orang akan kaitkan dengan SPRM. Itu menunjukkan kepentingan penguasa. Tapi apabila timbul persepsi negatif tersebut, of course sebagai seorang peterjaya yang baru, apa kaedah yang Datuk Seri ingin gunakan untuk memperbetulkan ataupun mengawal persepsi-persepsi negatif ini dari terus berlaku? Kita gunakan istilah walk the talk lah. Kita buktikan melalui apa yang kita lakukan. Kita buktikan melalui tindakan kita, produk kita dan sebagainya itu. Kita ignorekan ataupun ketepikan apa orang nak kata. Kita tidak boleh nak pleasekan atau nak memuaskan hati ke semua pihak. Ibarat bertanding, pasti ada kalah dan menang. Yang menang tu sukalah, akan menyokong. Yang kalah tu akan carilah benda alasan-alasan untuk mengutuk. Sebagainya. Contoh, tugas kita ialah untuk menyiasat sesuatu aduan. Sudah pasti orang yang disiasat tu tidak akan suka kita. Itu kan? Betul. Jadi mereka pasti mempunyai, walaupun tidak semua, akan mempunyai pandangan yang negatif pada kita. Jadi maknanya kita terima seadanya. Itu hak mereka untuk merasakan ataupun untuk mengatakan apa-apa tentang kita. Tetapi kalau kita berlandaskan kepada landasan yang betul, tugasan kita tu tugasan yang telah diaturkan, maknanya kata ikut kepada peraturan dan juga undang-undang, kita tak perlu rasa takut dan gentar lah. Dan persepsi-persepsi begitu adalah merupakan mainan. Kita tak boleh nak ketepikan. Itu adalah hak masing-masing untuk membuat sebarang persepsi terhadap kita.
Asalkan kita yakin, asalkan kita pegang tetap kepada iman kita dan juga tugasan kita, kita cannot be wrong. Maknanya kita kena sentiasa melaksanakan tugasan atau amanah yang kita ada ni dengan penuh ikhlas dan juga penuh komitmen. Serta jujur. Sejujurnya. Sejujurnya. Jadi itu kalau kita lihat Datuk Seri, ialah contoh macam baru-baru ni ada individu yang mempersoalkan ataupun mempertikaikan tindakan siasatan SPRM kan, yang mana mungkin apa yang kita nyatakan hasil siasatan tu tidak seperti mana kehendak dan selera mereka. Jadi mungkin Datuk Seri ada pesanan kepada golongan sebegini. Perlu diingatkanlah ya, hak menyuarakan pendapat tu adalah hak masing-masing. Kita tak boleh nafikan hak tu. Itu dikatakan human right. Tetapi setiap hak kita tu ada batasan dan juga ada dia punya lingkungan dia. Jangan kita across the board. Jangan kita melebihi daripada apa. Contohnya, apabila satu kes itu masih dalam penyiasatan. Penyiasatan ini masih belum lengkap. Wa'imah kalau penyiasatan sudah lengkap sekalipun, ya, tolonglah kawal sedikit komen-komen tersebut. Jangan sehingga komen-komen itu dilihat sebagai mencampuri ataupun memperjudis ataupun mempengaruhi sesuatu siasatan itu daripada berjalan dengan lancar. Di bawah Akta SPRM 2009 melalui Seksyen 48, sesiapa dilihat ataupun didapati cuba mempengaruhi atau mencampuri apa urusan berkenaan penyiasatan suatu kes itu adalah merupakan satu kesalahan jenayah. Itu merupakan satu kesalahan jenayah. Jadi saya minta masyarakat berhati-hati, ingatkan diri dulu nak dikomen tu apa, dan beri kepercayaan penuh kepada agensi penguatkuasa tersebut. Dan kerajaan telah melantik ataupun telah mewujudkan satu agensi ini, iaitu SPRM, sebagai agensi yang melaksanakan tugas-tugas anti rasuah. Itu saja agensi yang ada. Adakah bermakna setiap aduan dibuat kepada pihak SPRM, makanya pihak SPRM mesti mengiyakan aduan tersebut? Bukan itu fungsinya. Itu bukan begitu fungsinya. Fungsi kita ialah untuk menyiasat, untuk melihat pros and cons, untuk menimbangkan bahan bukti, dan selepas menimbangkan melalui katuan penelitian secara menyeluruh, barulah dicapai satu keputusan. Apa keputusan dicapai itu adalah merupakan satu keputusan yang bertauliah daripada agensi yang diiktiraf oleh pihak kerajaan, dilantik oleh pihak kerajaan. Tidak akan ada dua SPRM. Tidak akan ada tiga SPRM. Cuma satu saja. Jadi apa keputusan tersebut kita perlu akur. Itulah keputusan itu. Dan bila kita nak mempersoalkan keputusan dicapaikan itu, soalkan balik, siapakah kita? Apakah mandat kita nak bercakap begitu? Itu perlu hati-hati. Ingat, Seksyen 48 melarang. Seksyen 48 melarang apa-apa saja yang boleh dianggap sebagai mempengaruhi ataupun menyentuh ataupun mencampuri tugas siasatan dilakukan. Ya, provision tu ada. Peruntukan tu ada. Jadi ialah mungkin masyarakat pun kena faham bahawa bidang kuasa agensi penguatkuasa seperti SPRM ni kita menyiasat, dan mana hasil siasatan tu akan kita angkat kepada pihak peguam negara untuk kajian dan pertimbangan. Jadi dah ada dia punya proses itu. Tapi itulah, apabila masih ada golongan mungkin yang beragenda ataupun berkepentingan, itulah sebenarnya Datuk Seri. Proses penyiasatan ni, apabila satu aduan dilakukan, ya, contoh ya, secara mudah, pegawai penyiasat akan melakukan penyiasatan. Pegawai penyiasat itu adalah mereka yang berkompeten, bertauliah di gazet sebagai seorang pegawai penyiasat. Ya. Dan saya sebagai ketua Pesuruhjaya, adakah saya nak mempertikaikan kredibiliti pegawai penyiasat saya? Apa yang disiasat tu? Adakah saya perlu turun ke padang untuk melihat apa yang dilakukan tu? Bukan. Kita kena ada kepercayaan. Kita kena ada, kata orang pun, semangat percayakan kepada pegawai kita. Pegawai kita tu menjalankan tugas, tidak memihak pada sesiapa.
tak kenal pun mungkin dengan pengadu sebagainya itu. Tugas beliau ialah untuk menyiasat. Dan selepas siasatan dilakukan tu, dirujukkan dari pihak atasan, dan apabila diperlakukan tak diperlakukan tu, kita rujuk kepada Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Bukan pihak kami yang menentukan tuduh tak tuduh. Kita memperlakukan, tapi yang mengesahkan tuduh tak tuduh tu ialah Peguam Negara. Oleh itu masyarakat kena faham. Kena faham, ya. Jangan sekali-kali beranggapan bahawa setiap aduan yang kita buat tu kita nakkan jawapan begitulah seperti mana kehendak kita. Bukan begitu. Kita ni satu agensi yang bebas, tidak memihak mana-mana. Jadi itulah Sri, mungkin ialah kefahaman sebegitu yang mungkin masih kurang di kalangan masyarakat. Tapi kadang-kadang bukannya dia orang tak faham, tapi macam kan masing-masing ada kepentingan, ada agenda, ada ni kan. Jadi itulah timbulnya persepsi. Contoh termasuk juga dakwaan ataupun andaian yang mengatakan SPRM ni double standard, kan, ataupun kalau yang biasa orang sebut tangkap bilis saja jerung dia. Itu benda yang menjadi mainan ataupun yang diulang-ulang. Jadi benda itu seperti mana Datuk Seri sebut tadi lah, perlu ada kefahaman di kalangan masyarakat lah kepada untuk melihat. Yang penting sokongan Datuk Seri kan, sokongan kepada agensi penguatkuasa seperti SPRM bagi kita melaksanakan tugas kita. Jadi ialah Datuk Seri baru berada di SPRM ni 2 bulan lah, masuk bulan ketiga lah ni kan. Jadi apa harapan Datuk Seri, apa yang Datuk Seri nak lihat selain daripada apa yang Datuk Seri kata tadi, apa lagi yang Datuk Seri rasakan perlu ada boleh ditambah baik di dalam hasil pemerhatian Datuk Seri? Sekarang ni kita berada di alam yang serba-serbi adalah ke depan. Kadang-kadang expectation kita setakat itu, rupanya dunia dah melangkau lebih jauh pada itu. Jadi kita kalau bolehnya biarlah melebihi daripada itu. Tapi kadang-kadang banyak kekangan dan juga batasan dia. Paling-paling tidak pun biarlah kita selari, searas dengan apa kemajuan yang ada dicapai oleh pihak dunia pada masa itu. Jadi kita perlu melengkapkan pegawai kita dengan teknologi moden. Teknologi AI, teknologi apa-apa saja yang moden ni. Dan untuk tujuan itu saya menggalakkanlah pegawai kita ni dihantar berkursus ke luar negara. Waimah ke dalam negara sekalipun, tetapi biarlah kursus yang mana kata orang pun penambahbaikan untuk ilmu-ilmu yang ada ni. Itu digalakkan juga. Di samping itu juga sebagai langkah pencegahan tadi tu, kita kena mempertingkatkan lagi semangat ataupun tingkat anti rasuah ni di kalangan generasi muda pada hari ini. Kita khawatir generasi muda pada hari ini adalah merupakan pelapis dan juga pemimpin yang akan memimpin negara pada masa akan datang. Kita nak tekatkan ataupun kita nak serapkan semangat anti rasuah ni biar padu di peringkat generasi muda kita membenci rasuah. Semangat membenci rasuah ni biar padu dalam masyarakat. Kesedaran diorang. Ya, betul, kepada mereka tu. Itu bermulakan daripada sekolah lagi. Di peringkat universiti itu kita dah ada sebagai itu, tapi di peringkat sekolah ni kita nak terapkan melalui kadet SPRM, kadet anti rasuah di peringkat sekolah menengah. Kita nak mula ke tahap tu dulu. Waimah di peringkat sekolah rendah sekalipun, kita ada karakter-karakter yang boleh menarik perhatian kanak-kanak ni untuk menimbulkan macam perasaan benci rasuah. Itu kita akan tahap dan juga kita akan terapkan lagi. Pencegahan tu lebih penting dan utama lah. Antara agenda utama Datuk Seri dalam meneraju SPRM, iaitu agenda pencegahan tu yang dilihat boleh meningkatkan lagi tahap kesedaran dan juga kefahaman masyarakat, terutama golongan muda seperti mana Datuk Seri sebut tu, untuk melihat negara kita menjadi sebuah negara yang benar-benar bersih daripada jenayah rasuah lah, dan juga tata kelola semua tu kan. Itikat kita nakkan sifar rasuah. Kita nakkan sifar rasuah. Sama ada boleh dicapai atau tidak dicapai, ini kena ada usaha yang bersatu padu daripada semua peringkat. Dan peringkat itu ataupun tugas itu tidak boleh diserahkan bulat-bulat kepada SPRM sahaja. Semua peranan ataupun semua agensi perlu memainkan peranan. Waimah di peringkat rumah sekalipun, di peringkat sekolah sekalipun, semua memainkan peranan. Kita kena instilkan semangat, iaitu anti rasuah.
Itu kita kena tekankan. Setidak-tidaknya kalau tak dapat sifar tadi tu, tidaklah dia punya tahap tu tinggi. Kita nak mengurangkan kadar. Jadi setiap golongan masyarakat daripada muda, tua, pihak kerajaan, swasta dan pelbagai kena memainkan peranan masing-masing untuk terutama dalam menyokong betul. agenda yang dilaksanakan oleh SPRM. Jadi saya kira itu kita dah banyak cover Datuk Seri hari ni. Kan? Daripada tadi sampai sekarang kita dah, saya rasa ada beberapa aspek kita dah cover dan saya rasa kita jangan bagi semua. Kita kena simpan lagi. Sebab kami kalau boleh nak Datuk Seri datang untuk kali ketiga, kali keempat dan seterusnya. Kalau dapat berkala tu lagi bagus kan. Tapi yalah, memandangkan masa Datuk Seri pun kita ini pun kira dah lama kat ni sebenarnya kan. Dan sekali lagi lah Datuk Seri, sebagai pengakhirannya mungkin Datuk Seri boleh memberi sedikit orang kata kata-kata ataupun peringatan panduan kepada para penonton, terutama warga SPRM lah yang pasti menunggu episod ni. Nak tengok apa Ketua Putrajaya yang baru ni nak sampaikan. Walaupun Datuk Seri dah sampaikan amanat, tapi untuk hari ni mungkin ada something special untuk mereka. Pada masyarakat umum, kita minta berikan kerjasama kepada kita dalam kita menjalankan usaha-usaha mementeras kejadian rasuah daripada berleluasa di negara kita. Apa-apa aktiviti dilaksanakan, dijalankan oleh pihak SPRM ni, tolonglah sokong dan berikanlah dokongan pada kami, bagi kami semua menguatkan semangat untuk kami dapat melaksanakan tugas kami dengan dapat sokongan padu daripada masyarakat semua. Dan pihak kami akan berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tugas kata orang pun yang diamanahkan oleh pihak kerajaan dan juga pihak negara bagi melaksanakan tugas kami ini ke tahap yang terbaik mungkin. Dan kepada semua warga negara SPRM, tak kira apa peringkat, pegawai tertinggi, pegawai dan juga kaki tangan, teruskan usaha, iltizam, kuatkan semangat, kuatkan tekad. Apa orang nak katalah. Jangan itu menjadikan suatu faktor yang melemahkan kita menjalankan tugas. Semangat kita. Kita kena kuatkan semangat, teruskan usaha dan juga pelipat gandakan lagi usaha kita, dan peringkat pengurusan tertinggi SPRM insya-Allah akan sentiasa memandang daripada atas dan juga melihat dari segi kebajikan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan kita mesti ingat iaitu segala apa yang kita lakukan pada hari ini adalah merupakan satu ibadah juga pada dalam kehidupan kita. So teruskan usaha kita. Dan daripada saya kepada semua warga SPRM, satu pantun ajalah. Ada pantun je. Orang Melaka mesti ada pantun. Dia kata ginilah ini saya kepada semua warga SPRM khusus kepada warga SPRM di mana-mana saja mereka berada. Dia kata Indragiri pasirnya lumat, tempat orang bermandi-manda. Bagaimana Nabi kasihkan umat, begitulah juga kasihnya saya. Terima kasih banyak. Tapi itulah Datuk Seri, minta maaf lah, saya ni tak reti nak membeli. InsyaAllah untuk next episode saya prepare. Jadi pegang InsyaAllah Datuk Seri kaya ni. Dengan syarat, dengan janji Datuk Seri nak kembali ke podcast kami ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Datuk Seri, terima kasih sekali lagi Datuk Seri atas masa dan juga perkongsian yang saya kira satu benda yang tak pernah Datuk Seri kongsikan selama ni. Dan benda ni, apa yang Datuk kongsikan ni satu yang kata menarik lah. Dan harap benda tu boleh menjadi satu panduan dan juga pedoman kepada semua pihak. Jadi kepada para penonton dan juga pengikut podcast Kolej Hitam, bukan sekadar operasi, terima kasih atas tumpuan dan juga sokongan yang anda berikan, dan insyaAllah kita akan cuba bawa balik Datuk Seri Abdul Halim kita ke podcast ini untuk episod yang akan datang. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sini.